Kalau kita sabahat nasi lemak, insya-Allah. Okey, ikut saya sama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ibu-ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita dipertemukan dengan satu tujuan. Tujuan dia apa? Kerana apa? Kerana Al-Quran. Hanya kerana Al-Quran kita berkumpul di sini, betul? Ke ada kerana UTC? Ibu-ibu apa yang dirahmati Allah, yang saya hormati, yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Izzan selaku Imam 1, Ketua Penyelaras dan Ketua Imam Masjid Negeri, yang mulia, yang dihormati, yang disayangi Tuan Imam Besar Al-Fadhil Ustaz Rizal Hafizahullah, yang memberi ucapan kepada kita, ucapan pembukaan sebentar tadi, yang turut bersama kita seketika pagi ini. Dan seterusnya kepada semua jawatan kuasa barisan Imam Bilal, jawatan kuasa tim Gema Al-Quran Negeri Pahang yang bertungkus lumus membuat persediaan pertemuan kita pagi ini seawal 6 bulan yang lalu. Betul Ustaz? 6 bulan yang lalu kami bincang hal ini untuk adakan program ini di Masjid Negeri. Alhamdulillah mereka bersetuju untuk mengadakannya di masjid ini. Dan tidak saya lupakan tunggak utama saya, Tuan Haji Suhaimi. Siapa tak kenal lagi Tuan Haji Suhaimi? Mungkin ada yang tanya, siapa yang banyak cakap ni dalam grup ni? Ada dalam grup tak? Ada dalam grup Gema Al-Quran. Beliaulah Cik Suhaimi, Tuan Haji Suhaimi, yang selalu respon apa-apa perkembangan yang berkaitan Al-Quran. Beliau ni tulang belakang kami di dalam menggerakkan Gema Al-Quran seawal siri 1, siri 5, daripada 1 sampai 5. Rupanya dah 5. Perasan tak? Tak perasan ya? Makna ramai rakyat Pahang ni. Maknanya ramai rakyat Pahang sampai tak perasan siri Gema Quran ini dah sampai siri 5. Maknanya yang datang ni peserta lain. Dan saya percaya sebahagiannya adalah peserta-peserta yang telah mengikuti siri 1, 2, 3, 4, 5 yang datang ke sini pada siri yang ke-6. Jadi begitulah kami seawal siri 1 di Sungai Karang, di Balok, di Cengar Lempung, di Cendrawasih, khatam ya, khatam 30 juzuk. Sehinggalah yang terakhir di Tok Sira. Terakhir sampai juzuk 30, Covid melanda. Akhir bila Covid melanda, semua orang tak keluar Ustaz. Biarlah tak khatam pun Ustaz, nanti kami mampus atas masjid tu kan, jenuh kami. Orang takut nak keluar. Jadi di Masjid Tok Sira tinggal 1 minggu, iaitu majlis khatam perdana. Tak ada khatam. Jadi insya-Allah peserta-peserta tersebut akan datang ke sini untuk bersama-sama meraihkan khatam Tok Sira itu di Gema Al-Quran siri yang ke-6, insya-Allah. Dan seterusnya yang dikasihi, yang dihormati, yang disayangi kepada Duyufur Rahman. Duyufur Rahman, ibu-ibu, bapa-bapa yang itqan, yang datang daripada jauh, saya percaya yang datang daripada dekat. Yang paling jauh saya dapat maklumat daripada Negeri Sembilan. Ada juga daripada Melaka yang berhubung dengan saya. Datang daripada Melaka ada. Dan juga dalam negeri Pahang ni, daerah-daerah yang jauh saya difahamkan. Ada daripada Temerloh, ada daripada Maran, ada daripada Jerantut, dan ada yang datang semalam lagi stay di sini, tidur di sini. Mereka bermalam di sini untuk program
pagi ini, lepas tengah hari ni balik. Hanya kerana Al-Quran. Siapa nak bayar? Boleh bayar tak? Tinggalkan keselesaan, tinggalkan kenikmatan, tinggalkan tidur, tinggalkan berjalan-jalan, tinggalkan shopping-shopping. Betul tak? Hari Minggu adalah hari kita bersama family. Hari kita bersantai-santai, seronok-seronok berjalan. Betul? Tiba-tiba hari ni ada jadual pula dah mengaji. Kita gagahkan diri kita, kita bermujahadah, kita tinggalkan semua itu semata-mata kerana Al-Quran. Masya Allah. Ucapan tahniah juga kepada barisan tim Gema Al-Quran di kalangan masjid negeri ini. Mereka ni hari Minggu cuti, tapi kerana program ini, kerana Al-Quran, semua bekerjasama turun padang, korbankan cuti untuk memberi servis persediaan kepada semua tetamu Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah. Jadi minta maaf Ustaz ya, ambil cuti. Boleh Ustaz? Nanti minta dengan Imam Besar ganti baliklah. Imam Besar kata, insyaAllah kita ganti cuti mereka. Mungkin cuti lah hari Senin, Selasa nanti cuti. Tapi untuk hari Ahad, mereka bersama dengan kita secara sukarela, secara percuma. Khadimul Quran, berkhidmat dengan Al-Quran. Kami menyediakan servisnya, ibu-ibu bapa berkorban untuk mengikuti qiraatil Quran bersama dalam majlis ini insya-Allah. Ibu-ibu bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pengorbanan kita, pengorbanan yang tidak terbayar oleh manusia. Yang layak bayar kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ibu-ibu, minggu ini adalah minggu muqaddimah. Minggu yang pertama Gema Al-Quran Negeri Pahang, muqaddimah. Jadi hari ini kita banyak sembang sikit. Sebabnya nak cerita kepada peserta tentatif perjalanan Gema Al-Quran yang dikatakan Namti ni apa benda Namti ni. Boleh insya-Allah? Ke nak ngaji terus? Sebab ramai yang bertanya saya, Ustaz, apa benda Namti tu? Kita tak dapat nak jawab lagi lah. Sebab nanti kalau kita jawab, ramai orang kita nak jawab. Kita jawab dalam majlis ini, ya. Jadi ada Namti seperti yang diceritakan Al-Fatihah Imam Besar di awal tadi. Saya ulang sekali lagi. Namti, boleh? Bersedia? Sebenarnya kita nak ajak mengaji je. Namti itu apa? Namti itu pemikat. Nak ikat hati ibu-ibu, bapa-bapa semua supaya semangat datang mengaji. Boleh? Baik. T yang pertama, kita hidangkan T tajwid. T tajwid. Alamak, ada tajwid pula dah. Ni yang lemah semangat ni. Kawan ni kalangan tajwid lemah betul. Ibu-ibu bapa dirahmati Allah, konsep pengajian kita santai. Apa yang maksud santai? Tidak ada tulis, tidak ada paparan, tidak ada catatan daripada kami lah. Kalau ibu-ibu nak tulis, nak catat, silakan. Ya, tidak ada soal jawab, tidak ada peperiksaan, yang ada rotan. Salah rotan, aci cepat dapat. Gurau aja. Tahniah kepada yang duduk barisan hadapan ni. Mereka ni biasanya takut duduk depan ni. Ya, takut kena tanya, takut kena soal. Ya, tidak ada soal, tidak ada tanya. Ibu-ibu pun jangan tanya saya. Bapa-bapa pun jangan ada soal jawab. Kalau ada soal jawab, jadi panjang. Jadi panjang. Nanti kita habis pukul 12. Boleh? Baik. Sebab itu dia kata kesantai, tidak ada catatan, tidak ada peperiksaan, tidak ada soal jawab. Tetapi yang duduk depan ni akan sembur air liur tu lagi cepat dapat insya-Allah. Dia dapatlah lebih daripada yang lain. Okey, yang pertama T tajwid. Jadi cerita, dengar, tengok, ikut. Boleh? Senang tak? Jadi bila macam tu tajwidnya simple sajalah.
Tidak ada bicara ilmiah, tidak ada ta'arif yang detail, ringkas-ringkas saja. Boleh macam tu? T yang pertama. Kita berpindah, itu hanya asyara, laisa asyara, khamsa daqa'iq, hanya 5 minit. 5 minit je. Lepas tu kita berpindah T yang kedua, iaitu T taranum. T taranum, kita nak belajar seni sikit. Sebab kita nak mengaji. Ada tema. Minggu ni Bayati, minggu depan Hijaz, minggu seterusnya Sabah. Wah, 7 lagu. Kemudian kita pusing lagi 7 lagu tu. Kita baca tadarus, mengaji setiap minggu, ada tema lagu. Boleh? Jadi katakan minggu ni kita mula dengan taranum Bayati. Saya ceritalah Bayati macam mana. Kat rumah nanti dia akan jadi lagu rumah kita. Lagu Sungai Karang, lagu Balok, lagu Berserah keluar balik. Tak apa. Seni itu dia ada turun naiknya, pasang surutnya. Kadang-kadang dia datang dengan perasaan, kadang-kadang dia datang dengan ilmu. Kita buat tu kerana kita tahu. Kadang-kadang kita buat, kita tak tahu, tiba-tiba keluar lagu tu kerana perasaan. Itulah seni. Yang penting kita nak capai bacaan kita ni ada rasa zauq. Apa dia? Ada rasa sedap. Siapa yang nak sedap tu? Kita lah. Kita baca, kita rasa sedap. Boleh macam tu? Syok sendiri. Betul? Kita baca Quran, kita dulu yang kena rasa sedap di hati kita. Barulah untuk orang lain. Kalau kita dengar sedap, orang lain pun dengar sedap. Kalau kita dengar, kita baca tak sedap, boleh tak orang dengar sedap? Tak. Kan? Ini kita baca pun geli telinga je dengar. Sebab tu orang pun tak nak dengar kita baca. Jadi kita nak cari, usaha belajar baca Quran sehingga kita dapat rasa sedap. Kerana rasa sedap itu melahirkan khusyuk, rasa sedap itu melahirkan zauq, melahirkan penghayatan yang berlipat kali ganda pada bacaan kita. Boleh menitiskan air mata, boleh rasa gemetar. Wa idza tuliyat alaihim idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila baca Quran tersentuh hati mereka, bergegar perasaan mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, bila dibacakan ayat Quran mereka dengar ayat Quran, zadathum imana, bertambah iman mereka, bertambah kasih mereka pada agama, bertambah sayang mereka pada Quran. Begitulah antara ciri dia. Usahalah baca Quran bagi jadi sedap. Okey, jadi kita nak masuk berapa lama? T yang kedua itu 5, T taranum 5 minit juga. Boleh dapat ke Ustaz? Tak boleh dapat 5 minit. Tapi kita rojak baca ramai-ramai, kira dapat dah tu. Sebab tak bukan baca seorang-seorang pun kan? Kan nak baca seorang-seorang. Kita dengar. Kadang-kadang kita boleh buat kerana kita selalu dengar. So kita ulang. Boleh insya-Allah? Berpindah 5 minit saja. Berpindah T yang ketiga, iaitu T tadarus. Barulah kita mengaji. Okey, kita mengaji. Lagu apa lagu yang kita belajar tu? Lagu Bayati katakan. Maka kita mengaji tadarus tu, kita baca Bayati. Selama insya-Allah lebih kurang 40-50 minit insya-Allah. Macam tu. Boleh? Yang tu yang lama sebenarnya. Tapi hari ni mungkin 10 minit je sebab kita mukadimah banyak kan? Sebagai intro dulu. 50 minit kita baca Quran. Kita baca Quran bermula juzuk 1.
Okey, macam mana jadi satu juzuk ni? Minggu depan masuk juzuk 2 ni. Habis ke? Memang tak habis, Bu. Memang tak habis, Pak. Begitu. Satu juzuk kalau kita baca, dia akan pergi 1.5 jam kalau kita baca. Dapat satu juzuk tu baca laju juga tu. Kalau hafiz, dia akan habis 20 minit. Kalau kita baca mengamai macam ni, insya-Allah pergi 2 jam lebih ke 3 jam insya-Allah. Jadi, yang kita baca 50 minit hanyalah satu helai. Itu kalau sampailah, kadang-kadang semuka je. Kadang-kadang semuka je, kadang-kadang semuka lebih, kadang-kadang satu helai. Tapi maksimum dia satu helai saja paling banyak. Habis, bakinya satu juzuk ada 10 helai. Yang 9 helai lagi tu macam mana? Di rumah, pandai. Di rumah. Jadi konsepnya mengaji Gema Al-Quran faham ini adalah sehelai di majlis, 9 helai di rumah. Boleh ke tidak? Sehelai di majlis, 9 helai di rumah. Boleh ke tidak? Minggu depan kita masuk juzuk 2. Ulang benda yang sama, macam itulah juga. Boleh? Senang ke susah? So ada pembelajaran, ada homework. Konsep Gema Al-Quran, kita nak tarik minat orang kepada Quran. Dalam masa yang sama, mereka membaca Quran di rumah, menghidupkan budaya qiraatul Quran dalam kehidupan kita. Jadi bila 9 helai ni, kita ada baki 7 hari lagi nak jumpa minggu depan. Ibu-ibu bacalah sehari tu sehelai lebih. Baca sehelai sehari, sehelai lebih sehari. Habislah 9 helai tu. Biarlah mengangkat-angkat pun. Kalau tak dapat pun buka kaset ayat tu, buka telefon, suruh anak cari sikit aplikasi Quran tu yang Syekh baca, buka juzuk ni, buka muka surat yang kita nak dengar tu, kita pun dengar dia baca, kita ikut. Kita dengar dia baca, kita ikut. Ataupun kita muzakarah dengan family kita, dengan suami kita ke, dengan isteri kita ke, dengan anak kita, ajar sikit, cuba baca mak nak ikut, cuba baca mak nak dengar, kita pun ikut. Habis helai. Esok buat lagi, lusa buat lagi. 7 hari itu habis 9 helai. Kami pengalaman yang lepas, ibu-ibu bapa sekalian, habis majlis khatam, ada orang datang, dia jumpa saya, dia nak peluk saya. Nasib baik ustaz lelaki. Saya suspend dengar. Nasib baik ustaz lelaki. Kenapa kak? Perempuan. Kalau perempuan saya peluk dah ustaz. Suspend saya. Kenapa kak ni jadi macam ni? Nangis ni. Sabar kak, sabar. Saya. Macam itulah lebih kurang. Ada gaya pelakon? Ada. Okey. Saya ni ustaz, bukan setakat tak pernah khatam. Sebenarnya ustaz, mengaji pun saya tak pandai ustaz. Tapi hari ini saya khatam 30 dulu ustaz. Boleh faham saya cakap? Bukan saya cakap, dia cakap. Okey. Dia bukan setakat pernah khatam, mengaji pun tak pandai ustaz. Tapi kenapa hari ini saya khatam ustaz? Hari ini dia khatam 30 juzuk. Kerana mengikuti program ustaz ni lah, memberi kekuatan kepada saya. Saya ikut ustaz baca. Lepas tu 9 helai, saya usaha baca walaupun sepatah demi sepatah. Saya akan cari jalan untuk saya boleh baca. Saya dengar kaset, saya dengar aplikasi, saya dengar syekh baca, saya ikut satu, saya stop, saya ikut, saya dengar, saya stop, saya baca, ikut, saya dapat selai lebih. Hari besok saya buat lagi. Rupa-rupa dalam seminggu saya habis satu juzuk. Membuatkan saya semakin semangat. Saya nekat, saya mau khatam Quran walaupun di hari ini saya adalah orang yang buta Al-Quran. Saya bebal dengan Al-Quran. Saya tidak saya dapat jawab depan Allah, Ustaz, saya berusaha untuk mengaji Al-Quran dan insya-Allah saya akan terus belajar selepas ini. Sebab itulah saya nak peluk ustaz. Dia kata, bahaya. Tapi ustaz lelaki tak jadilah peluk. Dia cakap begitu. Jadi nak ceritanya ibu-ibu, semangat Gema Al-Quran itu adalah ke arah itu.
iaitu nak membakar semangat kita supaya kita membudayakan dalam kehidupan kita membaca Al-Quran. Semua telah faham juga, telah mengisytiharkan negeri yang hidup dengan program Al-Quran, dengan qiraatil Quran, atas titah duli yang maha mulia yang selalu memberi titah kepada rakyatnya. Bacalah Al-Quran di masjid, di pejabat, di jabatan, di NGO. Hidupkan budaya baca Quran. Sebelum kerja bacalah Quran dulu. Maka Masjid Negeri telah pun menyambut titah duli yang maha mulia. Antara program yang dibawa untuk pembangunan Al-Quran adalah program Gema Al-Quran ini. Jadi ibu-ibu ikut boleh sampai 30 minggu boleh. Okey. Jadi seronok ibu-ibu. Kita tak tahu, orang tak tahu pun kita tak pandai mengaji. Biar lantak. Orang tak tahu, kita bukan orang tak tahu pun. Ya, jangan segan, jangan malu. Tapi Allah dengar bacaan kita kerana kesungguhan kita. Boleh insya-Allah? Baik, 50 minit satu line lebih kurang. Caranya, saya baca, ibu-ibu, bapa-bapa ikut. Saya baca lambat-lambat. Saya baca pendek-pendek. Saya tak baca panjang lah. Saya baca lambat-lambat, tak baca laju. Senang untuk ikut. Boleh? Jadi tak ada masalah. Pendek-pendek saja. Ibu-ibu akan boleh ikut dengan tenang, insya-Allah. Okey, jelas? Ke tak jelas lagi? Boleh ya? Baik. Habis tu kita berpindah kepada T yang keempat, iaitu T tadabbur. Wah, tadabbur ni tinggi sangat dengar tajuk tu. Sebenarnya T tu je kita nak ambil, tadabbur. Hakikat dia sebenarnya lebih kepada intisari, sinopsis, kesimpulan daripada makna ayat yang kita baca tadi. Apakah sedikit nasihat yang kita dapat ambil? Okey, kita cerita sikit di situ. Lama tu, lebih kurang 50 minit juga. Boleh? Oh, senyap yang tu Ustaz. Yang tu dia orang senyap. Okey, 5 minit je Ustaz. Kita cerita 5 minit je. Intisari. Boleh insya-Allah? Habis tu kita habis cerita intisari, berpindah T yang ke 5, iaitu T taslim. Ada T taslim pula. Apa T taslim? T taslim merujuk kepada salawat kepada Nabi SAW. Bermaksud kita nak ceritakan tentang perihal baginda Rasulullah SAW. Apa saja? Cerita tentang dia tidur ke, cerita tentang dia makan ke, cerita tentang kisah dia ke, cerita tentang dia berperang ke, cerita tentang perilaku dia ke, cerita tentang apa saja yang kita bercerita tentang baginda Nabi SAW. Itu taslim. Kita akan cerita selama 5 minit juga. Sikit saja. Mudah-mudahan tertanam dalam hati kita cinta kepada Nabi SAW. Boleh insya-Allah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian? Macam tu T taslim. Lepas tu kita berpindah T yang ke-6, iaitu merujuk kepada T tahlil perdana. Tahlil perdana tu tahlil yang besar lah. Tahlil tu maksudnya untuk kita niat pijak je tangga masjid. Semua peserta ni, semua peserta pijak je tangga masjid, naik berjalan, ambil Quran, niat i'tikaf, duduk ngaji sama-sama daripada awal sampai akhir. Kemudian kita tahlil, kita doa. Semua tu kita niatkan, moga-moga Allah Ta'ala panjangkan pahala tu untuk kita dan kepada ibu ayah kita yang telah meninggal dunia, ahli keluarga kita yang meninggal dunia, kepada semua sekali, muslimin muslimat, begitu. Acik begitu? Baik. Tetapi setiap minggu imam besar kata ada solat tahlil pula. Macam mana tu? Ada solat tahlil. Itu dipanggil special. Special macam mana? Kalau kita nak masuk slot tahlil, boleh berhubung dengan Masjid Negeri. Tempah, Ustaz minggu ni saya nak Ustaz, saya nak masuk tahlil untuk mak ayah saya dan ini sedikit sumbangannya. Oh, kesumbangan itu yang merupakan tahlil pada arwah ibu ayah sebagai tambahan untuk pahala yang lebih. Boleh menyumbang kepada Masjid Negeri 100 ke, 200 ke, 300 ke, boleh macam tu. Bagi kepada Masjid Negeri. Lepas tu Masjid Negeri
terpulang nak buat makan ke, nak buat makan mingguan ke kalau ada nanti, ataupun nak buat duit tu kepada majlis khatam perdana nanti kita himpunkan, boleh beli kerbau 5 ekor. Boleh gitu. Kalau bagi semua tu, sumbangan tu akan dikumpul buat majlis khatam perdana nanti insya-Allah. Sebelum puasa kita akan habis sebelum menyambut Ramadan nanti. Tu minggu pertama. Minggu kedua nanti ada, ustaz saya nak jugalah minggu kedua, saya nak untuk mak ayah saya. Ni sumbangan je. Boleh tempah 30 minggu macam tempah Moret bulan puasa pula. Nak ke tak nak? Ke tak nak? Sedangkan semua sudah tahlil. Kita dah niatkan pada arwah. Betul? Cuma memberi ruang untuk kita bersedekah khas kepada arwah mak dan ayah kita. So ada nilai tambah gandaan yang berlipat kali ganda lagi untuk mak dan ayah. So kita sebutlah tahlil tu kepada siapa yang khusus, 1, 2, 3, 4. Kita ceritalah namanya, kita sebut namanya, dan kepada kita semua, keluarga kita semua muslimin muslimat. Dia akan disebutlah namanya pada setiap minggu siapa yang menempah. So sekarang ni slot tahlil ada lagi 29 slot. Ada ustaz, ada 9 slot ustaz? Kan? Belum ada lagi. Nak tak nak ni? Kalau tak nak, kita nak isi yang lain nak berebut ni. Untuk minggu pertama ini, saya dulu cok. Minggu pertama, minggu ni lah, ni hari ni. Minggu ni saya punya. Boleh? Boleh halal? Pahala tuan-tuan tu bagi kat saya semua hari ni ya. Yang ibu-ibu bapa mengaji tu, niat tikah malam ni, pagi ni, semua bagi kat saya. Boleh? Saya nak bagi kirimkan kat mak ayah saya. Tahlil untuk hari ni untuk ibu saya, untuk arwah ayah saya, untuk arwah mertua saya, pak mertua saya, untuk arwah abang saya, untuk arwah anak saya. 5-6 orang tu, dan juga kepada kita semua muslimin muslimat. Saya punyalah minggu ni. Nak pilih slot bermula minggu hadapan nanti insya-Allah. Boleh berhubung dengan Masjid Negeri ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah 6T yang kita akan hidangkan kepada semua jemaah setiap minggu. Boleh insya-Allah? Ada perkara yang susah? Ada perkara yang perlu diterangkan lagi? Kalau tak ada, kita akan terus masuk kepada 6T hari ini insya-Allah. Ibu-ibu akan rasa penat sikit. Kita ambil masa lebih kurang 1 jam setengah. Ni dah dekat pukul 9. Kita pukul 9.30 kita habis. Kita jaga time tu ya. Muqaddimah minggu pertama ni. 1 jam setengah, korban sikit sakit pinggang, korban sikit uzur, korban sikit kebas kaki. Allahu Akbar. Bayarannya di sisi Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala gantikan dosa kita dengan pahala. Kemudian Allah Ta'ala angkat kita 1 darjat. Kemudian kita terus lagi, Allah buat lagi benda yang sama. Terus lagi, Allah buat lagi benda yang sama. Kita terus lagi, Allah buat lagi benda yang sama. Subhanallah, 1 jam setengah tu bayaran di sisi Allah tidak terhitung. Hari ni kita tak nampak bayaran tu kan. Ibu-ibu bapa tak akan buat benda ni tahu, tak akan buat benda ni, tapi kerana hub kepada Quran. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita, jiwa kita, rasa kasih kepada Quran, rasa sayang kepada Quran, rasa cinta kepada Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai kekasih hati dia, supaya kita lebih couple dengan dia. Kita senantiasa berhubung dengan dia macam kekasih kita, lebih couple. Siang malam kelek Quran, siang malam dengan Al-Quran, siang malam dia bersama dengan Al-Quran. Ya, pasangan yang begitu romantik, iaitu kita dengan Al-Quran. Hari ni Quran jauh sangat dengan kita. Hati kita semakin gersang, hati kita semakin keras, hati kita semakin kadang-kadang kita datang perasaan-perasaan yang kurang baik dengan kerana kita jauh daripada Quran. Ibu-ibu pun dirahmati Allah, bila kita bersama dengan Quran, hati kita akan jadi lunak, hati kita akan jadi lembut, mudah mendengar, mudah menerima, mudah segala-galanya untuk melakukan kebaikan, dengan kerana
hati ada Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai bunga hati kita. Rabi'a qulubina. Rabi' itu maksudnya bunga. Jadikan Quran itu sebagai kekasih hati kita. Ibu-ibu pun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersama dengan Quran, Allah Taala kurniakan dia kelapangan hatinya, kegembiraan perasaannya. Hatinya senantiasa lapang, gembira, bahagia. Allah janjikan kepadanya sa'adat fid dunya. Dia senantiasa gembira, dia senantiasa happy, dia senantiasa tenang hidupnya. Dan senantiasa hari-harinya itu adalah hari raya. Sa'adat fid dunya. Kita raya. Kita sekarang raya seminggu sekali. Setiap minggu datang ke program ni macam hari raya, pagi-pagi kita datang kan. Baju Melayu, baju putih, baju hitam, berseri-seri duyufur rahman. Hari-hari kita seronok macam hari raya. Hanya kerana Al-Quran. Ibu-ibu pun dirahmati Allah, banyak lagi kelebihan lain yang Allah bagi kepada orang yang bersama dengan Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sama-sama menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dan Quran akan menjadi pembela, syafaat, penolong kita di dalam kubur hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamatnya, tidak lebih daripada itu. So jadi bersama dengan saya 30 minggu boleh insya-Allah. Ni pujuk ni. Boleh insya-Allah. Saya bimbang je nanti saya dengan meja ni kat setiap hari minggu. Ya tak? Tapi pengalaman lepas tuan, memang sentiasa makin banjir. Minggu depan banjir lagi. Minggu kedua dia makin banjir. Sebab dia khabar pula pada orang lain. Yang datang ni balik cerita pula pada kawan-kawan, betul? Cerita pula kat jiran, jom ngaji, best ngaji. Tak ada paisa. Tak ada soal jawab. Mari ya, jom. Ya ke? Budak ni ngaji pun tak apa. Mari ya. Dia pun ikut. Makin ramai. Anak-anak, remaja, ibu, kaum lelaki, perempuan. Bebas terbuka. Tidak ada pendaftaran. Ngaji percuma. Ajak datang saja. Boleh insya-Allah. Penuhkan masjid ini. Kita gegarkan negeri Pahang ini dengan gema-gema daripada suara-suara Al-Quran insya-Allah. Mudah-mudahan terus semakin bertambah, semakin bertambah. Sampailah 30 minggu sebelum puasa kita khatam. Boleh insya-Allah? Nanti lepas khatam, imam besar kata nak bagi sijil kat kita. Nak tak sijil? Ustaz, kami mengaji je lillahi ta'ala, tak ada sijil-sijil. Oh, ada yang cakap begitu kan? Okey, tak ambil sijil pun tak apa. Sijil itu sebagai inspirasi, semangat, motivasi pada kita dan pada anak-anak cucu kita. Tengok, ni atuk dulu tengok mengaji ni, khatam ni, siri 1. Ni siri 2, khatam ni 30 juzuk, tahu tak? Ingat main-main atuk ni. 5 siri, 5 kali khatam atuk ngaji ni. Oh, gitu. Inspirasi. Jadi awak kena banyak pada atuk lagi mengaji. Okey. Sebenarnya ke arah galak baca Quran. Bila nak anak jadi baik, baca Quran. Bila nak keluarga jadi baik, bagikan Quran. Bila nak zuriat kita cemerlang baik, bagikan mereka Al-Quran. Bagi Quran sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. So jadi 30 juzuk bagi satu sijil sebagai motivasi semangat kat kita. Kalau nak sijil mesti kena habis 30 juzuk. Acik, kalau tak habis tak dapat. Baik, pihak masjid tak tahu pun habis tak habis. Minggu depan tak datang, minggu tulat pun tak datang. Lepas tu minggu 2 minggu lagi baru datang, pun kita bagi juga insya-Allah. Tapi kalau dah mengaji, sayang ke nak tinggal? Sayang, dah dapat 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk, biarlah Ustaz Faizul tak ada pun. Imam besar cakap Ustaz Faizul kena ada seumur. Saya pun nak ngilat juga nanti insya-Allah. Saya akan bersama insya-Allah. Kalau ada ruang, kalau tak ada ruang tu mungkin akan bersama dengan sahabat panel kita, tokoh-tokoh kita yang ramai lagi ni. Kori-kori kita, Ustaz Izan, Ustaz Din kita yang akan memimpin bersama. Masa tu kita tak tengok panel, dah dapat 8 juzuk dah. Hei, kawan tak datang, rugi kawan-kawan nak datang juga. Tak kira lah siapa-siapa pun. Betul? Kita dah semakin sayang pada Quran. Boleh insya-Allah? Okey, kita akan sama-sama habiskan 30 minggu dan kita akan khatam sebelum menyambut Ramadan nanti. Insya-Allah, ibu-ibu pun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memulakan gema Al-Quran kita pada hari ini. Dah ada Quran semua? Nanti balik bawa Quran ya. Kalau pakai telefon pun boleh, kalau pakai mushaf yang bawa pun boleh, pakai mushaf masjid yang dia ada masjid sediakan pun boleh. Rehal pun terpaksa bawa sendiri boleh.
Nanti mungkin akan datang kalau ada masjid negeri sediakan ataupun jual kawasan plastik, boleh dapatkan daripada masjid negeri kalau ada nanti. Quran rehal kecil kan. Takut nak pegang macam tu lenguh sangat. Buat masa ni letak dalam duduk atas beg kalau ada beg kan. Okey, boleh buka mushaf sama-sama. Kita mulakan daripada juzuk 1 insya-Allah. Ibu-ibu pun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus masuk T yang pertama, T tajwid. Okey, kita masuk T yang pertama, T tajwid. Hari ini kita nak cerita tentang tajwid, apa dia? Iaitu tentang sedikit, iaitu baris. Simple saja. Kita nak baca Quran, yang menjadi salah kepada bacaan Quran, salah satunya apa dia? Iaitu salah menyebut baris. Tidak tepat menyebut baris. Jadi kita bagi betul sebut baris dulu, boleh? Okey, ikut saya. Bagi Hamzah. Baris atasnya. Ada orang baca boleh tak? Betul juga baris atas, tapi dia agak terbuka sangat. Sebut baris bawah I U bukakan sikit. I lebarkan sikit. I baris depan. U muncungkan sikit. U. Kalau jumpa baris 3 baris ni, bagi betul sebut I U. Bagi betul yang tu dulu. I U. Kalau betul baris, ibu-ibu akan nampak perubahan bacaan tu semakin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab baris lah tu. Betul? Dia akan jadi makin comel. Dhammah pada depan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab betul baris. Boleh? Jadi betulkan baris dulu. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su. Tak cukup semangat. Saya kuat, saya tinggi, ibu-ibu slow je. Sarapan dah ke? Belum, patutlah ustaz. Tak apa, UTC sedang menanti. Ibu-ibu nak datang sini pagi-pagi, buat kacau wilo dulu, buat air manis dulu, makan roti sekeping, telur sebiji ke, ya, baru datang, ada tenaga. Jangan tak sarap juga sikit untuk kita mengaji dengan lebih baik. Lepas habis nanti baru kita mengkedarah nasi lemak. Gitu. Jangan puasa. Nanti bercengek-cengek tak senang, tak selesa, kita pun bangun. Rugilah. Okey. Saya kuat ni, mesti kena kuat juga. Ja, ji, ju. Pandai. Ha. Bukan. Ha. Hi. Hu. Huruf kha. Kha. Khi. Lebarkan. Khi. Hu. Da. Di. Du. Za. Li. Zu. Ra. Ri. Ru. Za. Zi. Zu. Reflect, massage sikit bibir, bagi dia bergerak. Boleh? Bagi bergerak, jangan tak mau, bagi massage sikit, dia bergerak. Sa, si, su, sha, shi, shu, sa, si, su, da, di, du. Okey, sa, da tu jangan muncul. Sa, da, dengar dia. Da. Okey, ta, ti, tu, ra, li, u. Lepas tu huruf apa? Alamak, tak ingatlah huruf apa? Huruf Ain. Terima kasih. Sebenarnya nak suruh jawab je. Betul?
Bagus, terima kasih. Jangan masuk hidung. Okey, bagus. Cuba tutup hidung. Terus. Masuk hidung aja. Itu tanda masuk hidung. Kalau dia picit itu tak keluar, masuk hidung. Kalau dia picit dia tak keluar, tu betul. Boleh sebut kan? Tu betul. Ra, ri, ru, fa, fi, fu, qa, qi, qu, ka, ki, ku, la, li, lu, ma, mi, nu, na, ni, nu, wa, wi, wu, ha, hi, hu. Last. Lah huruf apa? Okey, ya. Terus 1, 2. Wassalamu. Ada wassalamu? Ada ke wassalamu? Kan kita mengaji dulu ada wassalamu kan? Baik ibu-ibu pun dirahmati Allah, kami datang daripada jauh untuk datang gema Al-Quran yang ajar adik Batam. Boleh? Kita nak betulkan huruf, kita betulkan dulu daripada huruf hijai bagi fasih sebutan huruf. InsyaAllah Quran kita akan semakin betul. Okey, berpindah ti yang kedua. Ti Taranum. Minggu ni kita belajar Ti Taranum, iaitu Taranum yang dipilih minggu ini adalah Taranum Bayati. Cuba sebut Bayati. Bayati. Okey, Bayati ni maksudnya baiti. Baiti ni bahasa Arab bermaksud rumah, al-bait, iaitu rumah, kediaman, tempat tinggal. Apa maksud bayati dalam konteks rumah? Rumah maksudnya dia adalah induk, dia tempat berkumpul, dia ibu. Kita nak buat lagu lain, mesti bayati dulu. Kita nak buat Hijaz, dia jadi mulakan bayati. Nak buat Nawan, mulakan bayati. Bila kita sesat lagu, masuk bayati. Kita dah jadi rosak lagu, masuk bayati. Kita nak jadi dapat fun lagu kepada lagu yang kita buat selain pada bayati, pergi bayati sebagai hiasan kepada lagu itu, membuatkan semua lagu-lagu itu akan jadi fun, jadi zauk, jadi sedap. Sebab tu bayati terpanggil bayati, merujuk kepada baiti, ibu dia. Boleh? Jadi macam mana punya bayati? Bayati ni sifatnya lembut, sifatnya harmoni, sifatnya touching. Dia menyentuh hati kita, perasaan kita. Senang kalau kita baca Quran nak menangis. Senang kalau kita baca Quran dengan bayati ni nak jadi sebab, nak jadi khusyuk, nak menghayati makna yang kita baca. Itulah bayati. Tapi dalam lembutnya, dalam harmoninya, dia mempunyai unsur tegas, unsur yang menyampai mesej tegas daripada makna-makna Al-Quran. Itu kesan bayati. Jadi bayati banyak. Ada cabang ni pula. Itu kita nak cerita cabang. Tapi hari ni kita akan baca bayati Husaini. Cuba sebut. Wah, pandai sebut pun dah satu pencapaian dah. Okey? Macam mana punya bayati? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab nada rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut saya 1, 2. Dia dah tu punya bayati. Tapi ramai-ramai lah. Saya tinggikan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2.
Yang laki sedap, yang perempuan tak sedap. Kalau perempuan macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu nada dia. Cuba 1, 2. Lulus. Lulus abang? Lulus. Orang lelaki jadi hakim. Betul. Okey, cuba sama saya semua. 1, 2. Bismillah. Cantik. Okey, terus kita masuk juzuk 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ke bawah. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Okey, ibu-ibu tak larat tu kan, saya dengar ada bunyi sebab tak sarapan lagi kan. Dia akan ambil low key macam mana? Alif Lam Mim. Yang qari ustaz laki boleh up suara macam tadi, okey? Perempuan bagi bass, laki bagi pitch yang atas sikit. Sama macam tadi, lick dia punya nada sama. Alif Lam Mim. Yang laki Alif Lam Mim. Okey, 1, 2. Alif Lam. Bagus. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Okey, baik. Minggu ni kita setakat tu dulu, boleh? Tak cukup ke? Tak cukup kita tambah sampai pukul 12 boleh? Tak nak balik dah. Okey, kita menjaga time, kita nak habis 9:30. Begitulah seterusnya setiap minggu. Baik, kita nak mengambil intisari ayat yang kita baca tadi. Ibu-ibu pun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita kepada kita di awal mukaddimah Al-Quran itu sendiri, Allah nak cerita kesimpulan bahawa aku nak selamatkan kamu, untuk masukkan kamu ke dalam syurga, kamu kena ada beberapa kriteria. Allah Ta'ala simpulkan di situ, yang merujuk kepada kamulah orang yang layak untuk aku bantu, kamulah orang yang layak untuk aku bawa ke dalam syurga, kamulah orang yang layak untuk aku maafkan, kamulah yang layak untuk aku beri kasih sayang aku, rahmat aku. Di awal Al-Baqarah Allah buat sebagai mukaddimah. Kalau tidak 30 juzuk jenuh kita nak bagi faham kita nak jadi apa sebenarnya, Allah nak apa kat kita. So di awal tu Allah cerita apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, engkau beriman dengan aku tanpa dakwa-dakwi, beriman dengan aku tanpa dakwa-dakwi, beriman dengan Allah ghaib, beriman dengan syurga ghaib, beriman dengan neraka ghaib. Kita taat perintah Allah, takutkan neraka, nakkan syurga adalah benda yang ghaib. Nampak tak syurga? Nampak tak neraka? Tak nampak, ghaib. Beriman kepada benda-benda yang ghaib. Kiamat ghaib, balasan di syurga neraka ghaib. Semua itu adalah benda-benda yang tidak pernah kita saksikan, tapi kita terus taat perintah Allah kerana nakkan benda itu, kerana takutkan benda itu. Ibu-ibu apa dirahmati Allah, tu syarat pertama. Yang kedua, Allah beritahu wa yuqimuna salah. Kamu adalah orang yang sembahyang. Kamu beriman macam mana pun, tapi kalau kamu tak salat, ramai orang baik hari ini beriman dengan Allah, dia baik tapi dia tinggalkan salat. Itu kriteria yang aku akan reject. Aku akan tolak kalau dia tak salat. Itu syarat yang kedua. Dia adalah salat lima waktu. Baik. Yang ketiga, orang yang ada rezeki, Allah Ta'ala bagi dia rezeki, dia infakkan ke jalan Allah, dia tak bolok dia semua. Dia infak jalan Allah, bantu fakir miskin, bantu keluarga, bantu adik-beradik yang susah, sedekah jariah. Rezeki Allah Ta'ala bagi dekat dia. Adakah kita termasuk golongan yang infak? Tak masuk. Ustaz, saya bukan yang ada duit Ustaz, saya tak ada duit, tak ada apa sangat. Termasuk juga golongan yang menginfak daripada rezeki yang Allah bagi. Kerana infak itu ada beberapa perkara. Yang pertama, amwalahum, iaitu dengan harta mereka. Yang kedua, infak itu melalui apa? Anfusahum. Anfusahum merujuk kepada diri kita. Apa dia? Sihat kita, kebijaksanaan kita, kepakaran kita, masa kita, kesihatan kita, ruang yang tenang bagi kita. Kita infakkan untuk agama Allah. Ibu-ibu datang ke sini, bapa-bapa datang sini kerana ada masa, kerana kesihatan. Faham? Bukankah kesihatan dan masa itu kita telah infakkan untuk agama Allah? Betul? Maka kita termasuk golongan yang memberi infak. Wa mimma razaqnahum, yang menginfak rezeki yang aku bagi pada mereka. Sebahagian rezeki aku bagi kepada mereka. Bukankah sihat itu rezeki? Bukankah masa itu rezeki? Bukankah kelapangan itu rezeki? Kegembiraan itu rezeki? Pengorbanan kita, nikmat yang ada pada kita itu rezeki? Semua itu rezeki kita infakkan untuk agama Allah. Jadi ibu-ibu bapa dirahmati Allah juga termasuk golongan yang berinfak. Masya Allah. Yang ketiga, yang keempat,
Allah Ta'ala kata iaitu yang beriman kepada Al-Quran. Yu'minuna bima unzila ilaik, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad iaitu Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran dia beriman. Halal, haram, apa yang Allah perintah dalam Quran, dia tetap beriman ke semuanya sekali. Kemudian yang seterusnya, yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum pada Nabi Muhammad iaitu kitab samawi. Kitab apa? Taurat, Zabur, Injil. Juga kita kena beriman. Bukan kata beriman Injil jadi Kristian pula, tapi kerana merujuk kepada Injil yang sebenar yang di zaman Nabi Isa itu. Jadi beriman kitab-kitab samawi itu semua adalah kitab-kitab yang hak. Bila kita beriman dengan Quran, itu merujuk kepada kita juga beriman dengan kitab-kitab yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga beriman dengan nabi-nabi yang membawa kitab-kitab tersebut. Dan seterusnya syarat yang keenam iaitu dia adalah termasuk orang yang meyakini wujudnya, adanya hari pembalasan. Di akhirat nanti dia akan dibalas, buat baik balas baik, buat buruk balas buruk. Nak buat sesuatu takut nanti kena dakwa. Nak buat silap sikit takut, orang nampak ke orang tak nampak. Nak buat takut. Kenapa takut ni? Takut sebab dia yakin, dia percaya bahawa nanti dia akan diperhitungkan atas apa yang dilakukan. So ibu-ibu walaupun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 kriteria inilah Allah Taala kata lil hudan lil muttaqin, iaitu golongan-golongan yang diberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Yang mana 6 golongan inilah Allah Taala bagi dia hudan mir rabbihim. Di bahagian bawah, hudan mir rabbihim, mereka ni akan dipegang tangan, akan dipimpin, akan dipandu, akan didakap, akan ditunjuk, diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mir rabbihim, daripada Allah. Allah jaga orang ni. Dan kerana Allah jaga itulah, kerana Allah pimpin itulah, membuatkan Allah bagi apa? Humul muflihun. Allah Taala bagi dia kejayaan. Bila Allah dah jaga kita, Allah Ta'ala bagi kita kejayaan. Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi kita nikmat syurga. Allah Ta'ala bagi kita kegembiraan. Bila kata kejayaan, dalam kejayaan ada nikmat, dalam kejayaan ada sedap, dalam kejayaan ada kegembiraan, dalam kejayaan ada kelapangan, dalam kejayaan ada huri-huri, dalam kejayaan ada apa lagi? Bila sebut kejayaan, berjaya, maka dalam berjaya itu ada segala-galanya yang dikehendaki oleh manusia, yang dikehendaki oleh nafsu manusia, yang dikehendaki oleh syahwat manusia, sebab dia wujud di dalam muflihun. Yang last sekali Allah Ta'ala bagi wa ulaika humul muflihun. Untuk capai itu dengan 6 perkara. Mudah-mudahan sebagai intisari ini dapat memberi pengajaran kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sallu ala nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selawat sama saya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta melahirkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu apa dirahmati Allah, saya nak menyebut sedikit tentang kisah Nabi. Nabi wafat hari apa? Oh, saya tanya pula ya. Kata tak ada soal jawab, tanya pula. Apa lagi tu? Boleh tanya macam tu? Itu bukan tanya, itu gurau-gurau tadi kan. Sambil-sambil. Nabi mati, Nabi wafat hari Isnin. Nabi ke bumi hari apa? Petang Isnin. Nabi ke bumi hari Rabu. Wafat hari Isnin, bumi hari Rabu. Riwayat menyebutkan Nabi membaca surah terakhir wal mursalati urfa. Dan solat terakhir Nabi iaitu solat maghrib hari Isnin. So Isnin, Selasa, Rabu. Hari Rabu baru Nabi dimakamkan. Ibu-ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan begini, yang membuatkan Nabi dikebumikan hari Rabu?
Satu orang yang hidup bersama, satu orang yang makan bersama, satu orang yang pernah bergembira bersama, satu orang yang ceria bersama, satu orang yang saling berbicara bersama, satu orang yang selalu senyum bersama, satu orang yang caring bersama, satu orang yang kasih, menunjukkan kasih bersama, satu orang yang ambil berat bersama, satu orang yang tak pernah lupa tentang hal kita. Itulah Nabi SAW. Siang malam, hari-hari selama 63 tahun bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hari itu Allah Ta'ala ambil kekasihnya Nabi Muhammad SAW, meninggalkan semua sahabat. Menangis banjir kota Madinah kerana perginya seorang Rasul SAW yang mereka sangat kasih. Lantaran itu, siapakah di antara kita yang tergamak untuk mengambus Nabi dengan tanah? Nak baringkan Nabi, nak gali lubang, sumbat Nabi dalam tu, nak kambus, nak tanam. Siapa yang sanggup? Sahabat tanya. Hari ini sahabat, hari itu sahabat hanya menitis, menggugurkan air mata mereka saat demi saat tanpa henti selama 3 hari itu. Tak ada orang sanggup berkata-kata lagi dah. Mayat Nabi terbujur kaku di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Fatimah Az-Zahra menyatakan anak kepada Nabi yang Nabi kasih sangat, dan beliau juga sangat kasih kepada ayahnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sangat kasih kepada seorang rasul, tetapi kasih juga sebagai seorang bapa yang sangat sempurna dalam kehidupannya. Fatimah Az-Zahra kata, tidak adalah musibah yang besar, tidak adalah hari yang paling musibah, yang dahsyat, yang sangat menduka cita, adalah hari kemangkatan perginya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menangis dengan sungguh-sungguh di perkuburan masa makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat mengambuskan jasad Rasulullah, Fatimah Asma kata, Fatimah Asma. Saya sebut Fatimah Asma tu anak saya ya. Saya keluar Fatimah Asma. Memang saya berubah nama anak saya Fatimah merujuk kepada Fatimah Az-Zahra. Tapi saya letak Asma merujuk kepada anak Sayyidina Abu Bakar. Dua insan yang istimewa, Fatimah Asma. Fatimah Az-Zahra di atas makam Nabi. Beliau mengatakan, wahai sahabat, apa rasa kamu mengambus jasad Rasulullah SAW? Sambil beliau menangis. Sahabat tak dapat berkata apa-apa, terus mengambuskan Nabi SAW. Begitulah begitu kasihnya sahabat-sahabat kepada Nabi SAW. Pergi meninggalkan sahabat radhiyallahu anhum selama-lamanya. Hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi telah tinggalkan kita 1500 tahun yang lalu. Sudah lama Nabi tinggalkan kita. Perasaan semakin terhakis, bahkan semakin terhakis, perasaan semakin terhakis. Apakah yang membuatkan ikatan itu boleh terjalin kembali, bertaut kembali kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semakin jauh hari ini manusia semakin tak kenal Nabi, tak kenal keluarga Nabi. Tentang Muhammad itu pun mereka tidak pernah terdengar di telinga mereka. Pada anak-anak kita, keluarga kita, anak kita pun tak kenal tentang Nabi, keluarga kita tak kenal tentang Nabi. Maka manusia semakin jauh untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, hari ini kita tanam perasaan dalam kehidupan kita. Mula dalam kehidupan kita, tanamkan bibit cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kita, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sekali-kali kita lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua inilah yang akan membela kita, menolong kita di akhirat. Yang pertama, yang menolong kita siapa? Al-Quran. Yang kedua, yang menolong kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa cinta Nabi, kasihlah pada Quran. Siapa sayang Nabi, sayang pada Quran. Siapa nak ingat Nabi, bacalah Al-Quran dan perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhirnya hari ini kita tutup dengan majlis. Ada tahnik kan? Saya difahamkan ada tahnik. Okey, bagi peserta yang ada tahnik boleh datang ke depan. Bawa anak datang ke depan. Lepas tahlil kita buat tahnik. Okey, tahlil nanti untuk arwah mak ayah saya, keluarga saya, dan seluruhnya kepada keluarga kita semua muslimin muslimat. Semoga Allah Taala mencurahkan rahmat ke atas roh mereka semua insya-Allah. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله